Kunyit merah pun orang panggil, ataupun temumah pun orang panggil. Daun dia lain merah juga. Tengok. Ada lain merah juga, tapi batang dia warna merah. Yang bezakan dia adalah batang warna merah. Tengok batang dia tu. Merah punya lah. Ni ubi dia ni, tengok. Ni contoh ubi dia, nampak tu. Ubi dia ni. Kita try tengok ya. Bismillah. Ni. Ubi dia. Ubi dia warna putih tau. Nampak? Ubi dia warna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni. Buat ni. Ni dia patah nak Rizal ni. Boleh makan ni, buat umbut dia ni. Sedap ni. Ni dia ni. Ni dia yang kita nak post. Ni kantan merah delima. Ni kantan pink. Ni melung tembaga susah. Anak pokok dengan daun ni sekali kita hantar lah. Ni kantan putih. Ni dia. Ni merah ni. Ni lempoyang. Lempoyang ni antara herba yang kuat lah. Nampak? Dia warna pink ubi dia, nampak? Ubi dia warna pink betul lah. Bila tengok daun macam ni ada line merah. Ni temu noh, temu pauh. Dia kita korek. Ni temu pauh. Nampak dia kuning-kuning lah, nampak? Kuning. Dia bau macam buah pelam tu noh. Dia kuning ayak macam tu. Nampak? Ni sedap lah kalau buat ulam ah. Kita. Ni ibu kunyit. Okeylah, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.